Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada kisah-kisah yang tidak boleh dijadikan hujjah berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kisah yang kita nak tengok pada malam ni yang selalu diceritakan oleh sebahagian daripada penceramah ataupun orang-orang yang suka bercerita tentang diri Nabi SAW, dan ianya daripada riwayat-riwayat yang pelik bila mana kita mendengarnya dan ianya dipertikaikan oleh para ulama. Kisah kita pada malam ni, kisah yang ke-37 yang disenaraikan oleh penulis ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dan keluarnya cahaya daripada celah-celah gigi Nabi sehingga menerangi rumah Aisyah pada waktu tu, dan Aisyah yang tengah menjahit pakaian pada waktu tu menggunakan jarum dia jatuh. Nabi ketawa tu cerah rumah tu sehingga boleh nampak jarum yang jatuh tu, walaupun suasana asalnya gelap. Dia sebut dalam buku ni, dia kata pada suatu malam sebatang jarum telah terjatuh daripada tangan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah mencari jarum itu tetapi tidak menemuinya. Melihat keadaan Aisyah yang mencari-cari jarum pada waktu tu, Nabi ni ketawa. Nabi ketawa sehingga nampak gigi Nabi. Bila mana Nabi ketawa, keluarlah cahaya daripada celah-celah gigi Nabi sehingga menyinari seluruh bilik ataupun rumah. Yang tepatnya lah bilik lah, sebab kalau rumah dia luas, memang rumah bilik-bilik isteri Nabi tu memang saiz dia tu ialah saiz bilik. Kalau kita boleh tengok sekarang, apa yang duduk dalam Masjid Nabawi sekarang ni yang merupakan makam Nabi yang dibina dinding tu, yang di situ juga ada makam Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab, itulah saiz bilik. Itu pun besar tu. Yang sekarang ni lah, yang asalnya lebih kecil lagi, lebih sempit lagi. Itulah bilik kehidupan keseluruhannya Nabi bersama dengan isteri, setiap seorang. Itulah keluasan dia. Itu tanda kesederhanaan. Jadi bila mana balik pada cerita ni, jatuh je jarum tu, Nabi ketawa, cerah rumah tu, cerah bilik tu, sehingga menyebabkan boleh kutip balik jarum tu. Analisis ataupun sudut pandang para ulama tentang kisah ini, kalau tengok kisah ini telah dikritik oleh banyak para ulama. Cuba ambil satu saja. Seorang ulama nama dia Al-Laknawi. Al-Laknawi ni seorang ulama hadis daripada India, daripada tempat nama dia Lucknow di India. Dia kata kisah ini tidak sabit
Dari segi riwayatnya dipertikai. Memang semua sanad-sanad dia bermasalah, sampailah kepada dirayah. Dirayah ni maksudnya daripada inti hadis tu sendiri. Sebab hadis-hadis ni, hadis-hadis yang menceritakan tentang keluarnya cahaya, tiadanya bayang-bayang pada diri Nabi apa semua ni, biasanya dibawa oleh kelompok tertentu, dan kelompok ni cenderung kepada benda-benda yang menyeleweng dalam akidah, iaitu akidah yang disebut sebagai Nur Muhammad Batiniyah apa semua ni. Mereka akan bawa benda ni sebab mereka percaya Nabi tu dicipta daripada cahaya. Nabi tu dicipta daripada cahaya, dan Nabi tu, diri Nabi tu dipenuhi dengan cahaya. Sebenarnya memang secara umumnya Nabi tu sendiri, kedatangan dia itulah diumpamakan seperti cahaya, bukan diri Nabi tu cahaya. Dulu kan kita pernah dengar ada sebahagian penceramah kata, ketika mana ada pemimpin-pemimpin negara Islam yang berada di rantau kita ni, maknanya pemimpin ni pemimpin negara dekat-dekatlah dengan negara kita ni, yang telah membeli beberapa helai rambut yang didakwa rambut itu kepunyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipanggillah beberapa orang cerdik pandai, termasuklah cerdik pandai pada negara kita, dan orang tersebut pun telah meninggal. Saya tak nak mention nama dia, dan tuan punya badan waktu hidup pun tak pernah sebut tentang benda ni. Yang cerita ni lah penceramah yang datang kemudian. Tuan punya badan tak sebut. Dia dijemput oleh pemimpin negara tertentu, sebab pemimpin negara ni nak dapatkan verification ataupun pengesahan sejauh mana itu rambut Nabi, sebab dia dah beli daripada satu orang lah daripada negara Arab, yang mana mereka ni mendakwa mereka ni daripada keturunan Nabi yang menjaga barang-barang kepunyaan Nabi. Jadi antara uji kaji yang dibuat ialah disuluh rambut itu dan tidak menghasilkan bayang-bayang. Lalu buatlah satu conclusion mudah, ianya rambut Nabi. Okey, betul ataupun tidak, wallahu a'lam. Tambah lagi penceramah tu pun bukanlah penceramah yang sekali dua suka cerita benda-benda macam ni. Banyak kali, banyak rekod, dan sudah ditegur, sudah dibuat bermacam-macam usaha untuk memurnikan balik apa yang dia cakap, tapi masih lagi berdegil berkeras. Dan bila mana kita cek dalam hadis-hadis yang sahih, sejauh mana Nabi ni betul ke tak ada bayang. Maknanya siapa-siapa sahabat yang duduk dekat dengan Nabi ni perasan, kena je cahaya tubuh Nabi ni, tak akan ada bayang. Yang pasti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dalam hadis yang diriwayatkan dalam Kutubus Sittah lagi, maknanya kitab-kitab hadis yang induk, menceritakan dalam setengah daripada peperangan, ketika mana Nabi bawa isteri Nabi. Sebab Nabi ni bila mana perang, Nabi akan bergilir buat undi isteri-isteri Nabi. Jadi ada seorang isteri Nabi ni, kalau tak silap ianya ialah Hafsah. Hafsah ni ialah isteri anak kepada Umar Al-Khattab, Hafsah binti Umar. Ketika mana dia kepanasan dengan sebab terik matahari di gurun tu, dalam perjalanan tu, Nabi telah meneduhi dia dengan bayang-bayang Nabi. Dan hadis tu hadis yang sahih. Maknanya Nabi memang ada bayang-bayang apa? Nabi memang ada bayang-bayang. Okay. Dan sebenarnya tidak menyebabkan Nabi tu jadi rendah kedudukan kalau Nabi ada bayang-bayang, dan tidak menyebabkan Nabi itu rendah kedudukan sekiranya tidak ada cerita-cerita yang mensabitkan keluarnya cahaya pada badan Nabi, keluarnya itu, keluarnya ini. Tak. Memang ada benda-benda yang disifatkan sebagai mukjizat keluar pada Nabi. Contohnya ialah air yang keluar pada tangan Nabi. Mukjizat. Itu sabit. Cuma cerita-cerita ni dia perlukan kepada pengesahan pembawa cerita, atau itu disebut sebagai perawi. Jadi ini benda-benda penting untuk kita sentiasa membentuk disiplin dalam mendengar apa-apa cerita je sandar pada Nabi. Kemudian kisah seterusnya ialah kisah Nabi pernah ditanya tentang benda-benda bersifat kebatinan, benda-benda gaib ni. Kita tengok apa dia sebut.
Rasulullah diriwayatkan pernah ditanya tentang ilmu batin. Lalu dijawabnya, aku bertanya Jibril tentang ilmu itu. Jibril pun menjawab, Allah Azza wa Jalla menyatakan itu rahsia di antara aku dan kekasihku, wali-waliku dan orang-orang pilihanku yang aku letakkan di dalam hati-hati mereka. Tiada seorang pun yang dapat melihatnya, baik malaikat muqarrabin mahupun nabi yang diutuskan pada manusia. Ilmu batin ni ialah ilmu memahami tentang benda-benda gaib ataupun pencerapan terhadap takdir-takdir Tuhan yang kita tak tahu hikmah dia. Kenapa jadi macam ni? Biasanya hadis-hadis ataupun cerita-cerita macam ni dia mesti akan didokong dan disokong oleh perawi yang cenderung kepada kefahaman Nur Muhammad. Cahaya Nabi itu dicipta pada cahaya. Yang kedua ialah golongan yang terlalu obses ataupun terlalu suka memperdalamkan perbahasan tentang ilmu laduni yang masyhur dikaitkan kepada Nabi Khidir alaihissalam, iaitu ilmu-ilmu membahaskan tentang benda-benda yang berlaku tapi tak tahu kenapa benda tu berlaku. Yang pasti memang sabit Allah Azza wa Jalla itu ialah Tuhan yang mengetahui segala benda yang batin. Sebab tu kalau kita tengok doa sebelum pada tidur, ni doa yang selalu dibaca dan disuruh, disaran oleh Nabi untuk kita baca. Doa ni riwayat Imam Muslim. Doa yang berbunyi ni sebelum tidur. Dia kalau kita sebelum tidur ni ada lebih kurang 16 bacaan minimum yang kita kena baca. Daripada doa, zikir, ayat Quran, 16 bacaan. Ini berdasarkan kitab Hisnul Muslim. Salah satu daripada doa yang perlu dibaca ialah doa yang berbunyi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Itu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ajar pada kita, Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah, engkau Tuhan pemelihara langit yang 7, wa rabbal ard, dan juga Tuhan kepada bumi, wa rabbal arshil azim, Tuhan pemelihara kepada arash, Rabbana wa rabba kulli syai', Tuhan kami dan juga Tuhan segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian dan juga benih-benih, wa munzilat taurati wal injil, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal furqan, dan juga Al-Quran. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhum binasiyati. Ni doa sebelum tidur. Lepas pada duk sebut Tuhan cipta langit, Tuhan pelihara langit, Tuhan jaga bumi, Tuhan jaga arash, Tuhan kita, Tuhan segala sesuatu, Tuhan yang belah biji benih, Tuhan yang belah segala benda-benda yang halus-halus, yang kecil-kecil ni, yang turun ke kitab-kitab, kita pun minta pada Tuhan, wahai Tuhan, aku minta lindung padamu daripada keburukan segala sesuatu, yang bila mana kamu nak ambil tindakan pada satu benda tu, kamu akan ambil bermula daripada ubun-ubunnya. Ni doa. Doa ni mustahak untuk kita baca. Doa ni kalau boleh biar ingat di mulut, biar orang kata apa, lancar. Kemudian kita akan baca lagi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau Tuhan maha awal, tidak ada yang lebih awal daripada kamu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Engkau Tuhan yang terakhir, maha akhir, dan tidak ada yang akan datang lepas lagi daripada tu. Wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'. Engkaulah Tuhan yang maha zahir, tidak ada yang lebih tinggi daripada kamu. Yang nak ambil poin dengan cerita ni, wa antal batinu. Di situ kita akan sebut kataan ni, wa antal batinu, engkaulah Tuhan yang maha batin, falaysa dunaka syai'. Tidak ada benda yang berlaku melainkan ada campur tangan Tuhan pada benda tu. Maksud kita beriman dengan Tuhan maha batin ni ialah segala benda kita buat, kita akan nampak dari segi luaran. Kita makan untuk kenyang, kita bawa kenderaan untuk pergi satu tempat, kita tinggalkan kerja ni, kita pergi ke kerja ni, itu umum, zahir. Tapi Tuhan yang bersifat dengan al-batin, Tuhan yang mengetahui kenapa kita ditakdirkan jadi orang negara ni, bangsa ni, bercakap dengan lidah ni, mari daripada suku ni. Itu maksud al-batin, Tuhan yang maha batin. Falaysa dunaka syai'. Tidak ada lagi
yang lebih mengetahui dan lebih dalam masuknya dia dalam urusan hidup kita melainkan Allah Ta'ala. Kemudian akhir doa tu, iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang kami dan jauhi kami daripada kepapaan ataupun kefakiran. Ni doa sebelum tidur. Mungkin doa sebelum tidur yang kita biasa dengar ataupun biasa doa amal, bismikallahumma amutu wa ahya, ataupun ada orang baca bismikallahumma ahya wa amut. Yang sahihnya ataupun yang tepatnya dengan lafaz bismikallahumma amutu wa ahya, mati dulu baru hidup. Walaupun memang kita hidup nak pergi ke mati tu, tidur tu lah nak mati. Tapi rajin-rajinlah ataupun cuba-cubalah tengok sikit doa-doa lain. Banyak doa-doa yang Nabi ajar. Salah satunya doa ni. Supaya kita ni ada rasa nak amal apa yang Nabi amal. Ini yang disebutkan sebagai mengikuti sunnah Nabi ni. Mengikuti sunnah Nabi ni minat satu. Yang kedua, cuba untuk amal. Cuba untuk amal. Cuba untuk menjadikan dia sebagai kebiasaan. Dia macam kita sekarang ni kan musim 10 awal Zulhijjah ni. Hari ni kita 8 Zulhijjah, esok kita 9 bagi Malaysia lah. Orang duk kalut share waktu wukuf di Arafah, waktu mustajab doa di Arafah sekarang nak bagi sama padu dengan waktu Malaysia. Sekarang Arafah ni, Arab Saudi ni petang, kita ni antara pukul 5 petang sampai 12 malam ni lah waktu orang wukuf. Hari ni. Jadi kalau nak berdoa, inilah waktu mustajab. Sebenarnya tuan-tuan, dia khilaf di kalangan para ulama tentang sejauh mana waktu berdoa ketika mana wukuf di Arafah. Memang jumhur ulama mengatakan keumuman kebaikan hari Arafah tu, mana-mana orang yang tahu hari wukuf dia pun berdoa. Kita duduk Malaysia, kita tahu hari wukuf, kita pun berdoa. Tapi kalau kita fikir-fikir balik, orang buat haji tahun 40-an, 50-an dengan maklumat terbatas, macam mana nak tahu hari wukuf? Orang yang pergi haji zaman naik kapal dulu, orang yang duduk Malaysia ni nak tahu macam mana? Liputan tidak sehebat sekarang. Liputan tak sehebat sekarang. Sebab tu saya lebih cenderung pada pandangan ikut setempat. Sebab dalam banyak hadis pun Nabi sebut kemuliaan 9 Zulhijjah. Memang ada hadis Nabi sebut hari Arafah, tapi biasanya Nabi mention hari Arafah, Nabi akan mention pada Al-Hujjaj, orang yang buat haji. Nabi tak mention pada Al-Muqim, orang yang tak pergi. Orang yang tak pergi Nabi akan sebut 9 Zulhijjah. Sebab tu perbuatan sebahagian orang, dia share dalam grup-grup WhatsApp. Mungkin daripada tengah hari tadi dah masuk dalam grup-grup WhatsApp yang kita duk ada ni. Suruh ambil teliti pukul 5 petang hari ni, pukul 5 petang hari ni sampai dah 12 malam waktu Malaysia ialah waktu orang-orang yang buat haji wukuf. Kita yang duduk Malaysia ni ambil peluang mustajab doa untuk kita berdoa. Sebenarnya kita duduk Malaysia ni waktu mustajab doa belum hari wukuf, dah hari wukuf, lepas hari wukuf pun ada. Antaranya ialah antara azan iqamah. Itu yang kita jarang peduli. Tuhan beri kita yang tu, tapi kita kalut yang lain. Sebelum datang hari wukuf hari ni tuan-tuan, semalam ada tak azan iqamah? Ada lah, dah 5 kali sehari azan iqamah. Ni esok Jumaat, hari mustajab doa, asar esok, lepas asar ataupun antara sepanjang hari Jumaat tu lah. Ada orang dia nak tunggu yang sana, tapi dia cuaikan yang di sini. Sebab tu kita tengok ada orang dia kalut nak berzikir dengan sebut labbaik Allahumma labbaik. Untuk orang buat haji tak apa, untuk kita tak payah, untuk kita tak perlu. Untuk kita di sini, kita fokus waktu mustajab doa di sini. Yang lebih kesian dan lebih malangnya, waktu mustajab doa yang kita maklum, contoh waktu hujan turun, orang tak sibuk berdoa pun. Waktu azan iqamah, orang tak sibuk berdoa juga. Ni kita yang puasa apa semua, waktu nak tunggu buka puasa tadi, tu waktu mustajab doa pun orang tak sibuk berdoa. Tapi dia punya kalut nak pergi dekat pukul 5 petang sampai pukul 12. Saya tak kata benda tu salah, tapi kadang-kadang kita mencuaikan yang sudah selalu duk ada hari-hari. Selalu hari-hari duk jumpa, hari-hari jumpa azan iqamah ni 5 kali sehari.
Kita bukan negara yang dihalang untuk dengar azan. Kita dibebaskan dengar azan. Tuan-tuan boleh dengar azan. Kadang-kadang azan bersahut-sahutan dari satu masjid ke satu masjid. Nak kata waktu mustajab doa tu sentiasa melintah pada kita. Ambillah waktu untuk mustajab doa. Ada orang dia sibuk nak berzikir dengan zikir-zikir yang tak sepatutnya. Sebab tu antara azan dan iqamah ni tuan-tuan, kita sama macam orang wukuf di Arafah pun. Hari ni orang Malaysia yang buat haji, umat Islam yang buat haji, wukuf di Arafah, ibadah yang paling terbaik pada dia ialah dua je, zikir, doa. Sebab tu ada hadis menyebutkan zikir apa yang paling mustajab untuk orang yang sedang wukuf di Arafah, hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ni lepas salat kita duk sebut. Bahkan Nabi ajar pada kita tiap-tiap pagi siapa baca 100 kali, 4 benda dia boleh pada zikir tu. Pertama, Tuhan tulis pada dia 100 kebaikan. Yang kedua, Tuhan hapus pada dia 100 kejahatan. Yang ketiga, Tuhan tulis pada dia seperti membebaskan 10 orang hamba daripada keturunan Bani Ismail. Yang keempat, benteng paling kuat supaya syaitan tak kacau kita. 100 kali sehari pagi kita baca benda tu. Lepas salat kita baca. Lepas maghrib 10 kali. Waktu-waktu lain sekali, maghrib dengan subuh. Habis baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir 3 last tutup pula la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd ialah zikir yang besar. Sebab tu para ulama kata orang yang wukuf di Arafah dia himpun dua, zikir tu dengan doa. Zikir tu dengan doa. Sebab tu kalau tanya baca Quran untuk orang wukuf di Arafah afdal atau tidak? Kurang afdal. Dia kurang afdal. Dia afdalnya ialah dia berdoa. Waktu wukuf tu dia berdoa. Dia nak baca Quran waktu bermabit di Mina, okey. Dia nak baca Quran waktu bermalam di Muzdalifah, okey. Tapi waktu tu kurang afdal. Macam kita azan dan iqamah, afdal tak baca Quran? Kurang afdal. Afdalnya ialah berdoa. Antara menunggu waktu berbuka puasa, afdal tak baca Quran? Kurang afdal. Bukan kita larang baca Quran, tapi nak sebut kenali ibadah yang utama. Kenali ibadah yang utama supaya kita nampak keutamaan. Jadi ini benda yang kita kena sedar. Jangan rasa risau, jangan rasa rugi, jangan rasa macam begitu kesal bila mana kita tak ikut orang-orang. Dan jangan jadi orang yang cepat nak share benda-benda macam tu lah. Share benda-benda yang pasti. Kalau kita nak share, sama-samalah berdoa pada hari wukuf Arafah. Malaysia 5 petang sampai 12. Kita kena share sehari 5 kali juga. Sama-samalah berdoa antara azan dan iqamah. Azan je kita hantar dalam grup WhatsApp. Ayuh sama-sama berdoa. Kalau nak buat biar sama rata, semua kena buat. Macam esok hari Jumaat lepas asar, kebanyakan petunjuk daripada hadis Nabi ni kita pun kena buat. Kita yang tak pergi buat haji ni pun lepas asar sampailah kepada maghrib, salafus salih mereka tak keluar masjid, mereka sibuk berdoa, tak baca Quran apa. Sebab memang lepas asar hari Jumaat ialah hari afdal untuk berdoa. Walaupun kita tak pergi buat haji, kita ada waktu mustajab doa mengikut Malaysia kita ni. Allah Ta'ala tu dia beri rahmat pada semua orang Islam di mana-mana tempat. Cuma orang yang buat haji dia ada speciality dia lain lah. Dia ada kelebihan yang lain. Sebab tu kita hari ni kita memperbanyakkan doa. Kita tetap ada waktu mustajab doa. Dan esok kita puasa 9 Zulhijjah. Kita puasa 9. Sebab itu ialah apa yang ditunjuk oleh Nabi. Walaupun hari ini ialah 9 Zulhijjah bagi setengah-setengah tempat, kita belum lagi. Kita puasa mengikut kepada apa yang telah disebut oleh pemerintah. Sebab itu yang disebutkan oleh kebanyakan para ulama. Melainkan kita pergi buat haji tu cerita lain lah. Kita berada di sana tu cerita lain. Walaupun kita duduk di Malaysia, kita tak boleh sebut labbaik Allahumma labbaik. Tapi kita boleh sebut sebenarnya hari-hari. Bila tuan-tuan? Doa iftitah. Kalau kita baca doa iftitah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita akan jumpa doa iftitah yang panjang. Cuma doa iftitah ni Nabi tak baca dalam salat fardu. Nabi akan baca dalam salat sunat. Lebih khusus lagi salat malam. Doa iftitah yang bermula dengan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika. Kalau rasa giang sangat nak sebut labbaik Allah tu, okey, sini tempat nak sebut. Sini tempat dia, doa iftitah. Labbaika wa sa'daika wal khairu kullu biyadik wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ni doa iftitah, tapi version panjang. Kita mungkin tuan-tuan dengar tadi, ni saya ingat ni wajah tu, tapi mungkin ingat sampai dekat wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia ada sambungan dia yang panjang. Tapi doa iftitah ni Nabi baca di mana? Salat malam, sebelum baca Fatihah. Cuma dalam doa iftitah tu ada labbaika wa sa'daika. Tak perlu pergi buat haji, hari-hari boleh sebut. Hari-hari boleh sebut. Kalau rasa nak sebut labbaik Allah, sini sebut. Tapi tak sebut labbaik Allah, sini sebut labbaika wa sa'daika. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kita sebenarnya ada ruang untuk dapat kenikmatan dalam ibadah, cuma kita tidak mengoptimalkan dan tak tahu nak sebut apa dalam ibadah yang dah biasa kita duk buat ni. Salat duk salat dah, semayang duk semayang dah, alhamdulillah, benda tu bagus. Tapi mempertingkatkan nilai salat dengan mengetahui apa lagi bacaan Nabi baca, yang ni mungkin kurang duk buat. Yang ni kena, orang kata apa, kena usaha. Saya sarankan sangat-sangat pada tuan-tuan dan puan-puan, buka kitab Hisnul Muslim, download application ada. Application yang bahasa Melayu pun dah ada. Hisnul Muslim, bahasa Muslim. Dalam ambil yang tu, yang ni pun tak orang kata apa, tidak sedikit untuk kita amalkan. Banyak dah pun. Menikmati bacaan. Kalau tuan-tuan baca, cuba hafal. Dan saya sarankan doa-doa iftitah yang ada 9 riwayat dalam Hisnul Muslim ni, bacalah walaupun bukan dalam salat pun, supaya kita terbiasa, supaya bacaan-bacaan doa iftitah ni jadi cari macam baca surah Al-Fatihah. Duduk luar petang-petang, macam waktu antara azan iqamah ni, buka aplikasi, baca je doa iftitah tu. Sebab dia doa. Kita boleh keumuman. Memang afdalnya baca dalam, tapi nak latih, nak bagi biasa sebut. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Selain daripada tu, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Selain daripada tu, Allahumma hdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ni semua doa-doa iftitah yang bagus untuk kita beri perhatian dan kita baca. Sangat banyak. Ambil waktu-waktu mustajab doa, buat dia macam ni tuan-tuan. Macam mana kita boleh buat jadual, hari ni nak buat apa, nak pergi ke mana, nak beli apa, kalau nak pergi beli tu barang apa, buatlah jadual nak baca doa apa pun hari ni. Buka application, buka apa-apa, buat satu nota sikit, susun. Okay, hari ni aku nak baca doa iftitah, pattern mana? Daripada 9 tu, tak payah ambil semua. 4 dulu, ataupun 2 dulu. 9 riwayat. Dalam masa seminggu ni nak habis juga 9 tu. Buat perancangan. Segala benda perlukan perancangan. Merancanglah untuk ibadah seperti mana kita merancang pada urusan dunia. Dia akan memberi kenikmatan dalam salat tu. Okay. Balik semula kepada kisah kita ni, poinnya ialah yang batin itu memang Allah Ta'ala. Dan hadis-hadis yang menceritakan tentang orang tanya, sahabat tanya pada Nabi tentang benda-benda kebatinan ni, sebab apa? Sebab dia nak pergi kepada elemen-elemen batiniyah yang ada pada kelompok sufi yang menyeleweng. Sebab dia nak justify tindak tanduk kelompok-kelompok sufi yang suka buat benda pelik-pelik. Ni mungkin saya pernah cerita sini, ataupun mungkin tuan-tuan pernah dengar kuliah tempat lain. Sekitar kurun ke-4, ke-5 dan juga ke-6 hijrah, ini kurun-kurun umat Islam berada dalam keadaan yang merudum dia punya pengamalan akidah, sebab kelompok sufi menguasai sampai menjadi penasihat kepada khalifah. Sampai jadi penasihat khalifah. Maknanya khalifah pun okey dengan sufi. Antara benda-benda yang pelik yang dilakukan oleh kelompok sufi yang menyeleweng ialah mereka melakukan amalan-amalan macam meracau. Meracau tu ialah proses terima ilmu, dia panggil wajd.
Mula-mula buat zikir dulu, zikir, lepas tu mengacau. Duk riau satu tempat apa semua. Ini ialah bentuk terima ilmu. Khalifah pun okey pada waktu tu. Sehingga datang tokoh besar daripada mazhab Hambali. Walaupun dia berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah lah, Maturidiyah tak lagi pada waktu tu, iaitu Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ni dia Asy'ariyah, dia bukan Salafi pun. Tapi dia mazhab Hambali. Dia telah tulis kitab Talbis Iblis untuk melawan semua kelompok-kelompok yang kacau ni. Yang awal lagi pada dia ialah Imam Ghazali yang tulis juga kitab tentang penyelewengan batiniyah ni. Antara bentuk penyelewengan batiniyah ni apa benda? Bentuk-bentuk terima ilmu secara batin ni ialah meliwat haiwan. Tak tahu meliwat haiwan. Kalau kita baca cerita-cerita kelompok sufi yang menyeleweng, dia akan ada sampai satu part guru dia orang ataupun tok syekh dia orang yang dianggap sebagai pimpinan kepada tarekat tertentu, dia akan liwat haiwan secara terbuka di hadapan anak murid. Anak murid tak boleh kata apa. Sebab apa? Ini proses menarik ilmu. Macam mana? Inilah batin, dia kata. Inilah batin. Sebab tu kamu tak faham. Sebab inilah ilmu kebatinan. Jadi inilah yang dikecam, yang telah dilawan oleh, yang pertama sekali ialah Imam Al-Ghazali lawan. Dia tulis kitab Fadaih Batiniyah. Imam Ghazali lagi awal pada Ibn Jauzi. Imam Ghazali 505 Hijrah. Ibn Jauzi lagi kemudian pada tu. Cuma nak katanya ialah ulama-ulama pada waktu tu menentang. Dan mereka ni antara benda yang suka buat ialah duk cerita hadis-hadis macam ni lah. Duk cerita hadis tentang Nur Muhammad, duk cerita hadis tentang kebatinan. Okey, kemudian kita tengok kisah yang seterusnya yang juga selalu disandarkan pada Nabi. Kisah seterusnya ialah Kijang dan juga Dhab menyerah kepada Rasulullah SAW. Ini cerita kita biasa dengar lah. Biasanya dekat-dekat musim Maulid orang duk cerita. Okey. Diceritakan seekor kijang dan juga Dhab telah menyerahkan diri kepada Nabi, manakala seekor himar pula telah berkata-kata. Maknanya kijang dan Dhab ni biawak padang pasir. Dia bukan biawak yang kita duk tengok tempat kita ni, yang duk main kat dalam bendang, kat dalam kawasan-kawasan semua apa semua. Dia biawak padang pasir ni, dia punya jenis kulit dia lebih halus dan apa yang dia makan tu lebih bersih berbanding biawak tempat kita. Biawak tempat kita ni dia bantai semua. Memanglah kewujudan biawak dalam ekosistem ni membantu. Dia kalau tak ada biawak ni bahaya. Sebab tiada biawak, banyaklah ular kawasan tu. Sebab biawak ni fungsi dia makan telur-telur ular, mengurangkan habitat ular-ular yang berbisa di satu kawasan tu. Jadi benda ni Tuhan buat adil dah. Ada juga tapi tak banyak. Okay. Jadi cerita kijang dan Dhab mari serah diri dan mengakui kenabian. Ni cerita ni tuan-tuan biasa dengar kot. Maknanya seorang Arab Badui datang, dia dengar kata ada seorang lelaki di Mekah mengaku Nabi. Dia datang tu dengan bawa seekor Dhab ni. Bawa seekor Dhab ni. Lepas tu dia kata, aku tidak akan mengaku dia ni Nabi akhir zaman sehingga biawak ni mengaku dia Nabi. Akhirnya dihempas biawak tu dan biawak tu mengaku dia Nabi, mengaku Nabi Muhammad tu Nabi. Cerita ni masyhur. Tapi betul tak cerita ni? Cerita ni tak betul. Walaupun tak berlaku peristiwa ni, Nabi tetap Nabi. Nabi tetap Nabi. Nabi tetap Nabi. Dan kijang apa-apa semua ni, kalau unta yang mengadu dia kena kerja banyak tapi makanan kurang, yang tu sahih. Yang ni ada dalam Abu Daud, dalam Tirmizi pun ada. Tirmizi tak pasti, dalam Abu Daud ada, dalam Bukhari pun ada. Unta, seekor unta mengadu. Pergi dekat Nabi, dia mengadu. Dia kena bawa beban banyak tapi tuan dia ni kurang beri makan. Kalau beri makan pun rumput yang dah kering, makanan-makanan yang kurang segar. Jadi dia mengadu. Dan akhirnya Nabi panggil tuan dia untuk setimpal. Bagi kerja banyak, bagilah makanan yang elok untuk dia. Kalau macam tunggul kurma yang menangis, itu sahih. Itu riwayat Imam Muslim lagi. Dan memang buktinya wujud sampai sekarang. Bila mana kita pergi ke Masjid Nabi, kita akan tengok dalam kawasan Raudah tu ada tiang yang nama dia Ustuanah Mukhallaqah. Situlah tempat asal tunggul kurma tu. Tempat asal tunggul kurma tu yang
Nabi tak gunakan dia lepas daripada Nabi dapat mimbar yang baru. Nabi tak berdiri dah atas tunggul. Dia bukan pokok kurma, dia tunggul. Maknanya tunggul, pokok tu dah ditebang, dia ada tunggul dia, Nabi akan berdiri sebab dia akan meninggikan Nabi. Dia macam nampak macam stage sikit lah. Nabi berdiri atas tu. Akhirnya dia menangis sehingga tenggelam suara Nabi waktu tengah khutbah, dan Nabi pun pergi belai dia apa semua, dan Nabi beri janji pada dia. Nabi beri pilihan asalnya pada dia, mahukah kamu dihidupkan semula, maknanya tumbuh balik, ataupun kamu hidup balik di syurga. Dia pilih untuk syurga. Dia pilih untuk syurga. Dan itu hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim. Dalam hadis tu sebut, hadis tu hadis mutawatir. Nabi kata, lau lam ahtadanhu, sekiranya aku tidak membelainya. Nabi kata, kalau aku tak belai tunggul kurma tu, kamu semua akan dengar tangisannya sampai kiamat. Kamu semua akan dengar tangisannya sampai kiamat. Bila Nabi pergi belai, baru dia puas hati dengan pilihan yang Nabi beri, iaitu ditumbuhkan balik di syurga. Yang mana syurga tu syurga yang Nabi duduk di situ. Itu sebahagian riwayat ada kata tumbuh syurga secara umum, bukan syurga, tak dispesifikkan syurga mana, siapa yang duduk syurga tu. Tapi ada riwayat kata syurga yang Nabi mendiaminya, maka pokok kurma tu duduk di situ. Okay, yang ni betul. Dia bukanlah kita cerita benda-benda ni kita nak kata kita anti cerita-cerita yang nampak macam pelik. Tak. Memang ada benda pelik berlaku pada Nabi. Cuma benda pelik itu mestilah dibuktikan dengan sanad yang baik. Tapi kalau cerita-cerita atas angin macam ni, maka ia perlukan kepada penegasan supaya tidak berlaku tokok tambah dan tidak berlaku berubahnya sudut pandang terhadap sirah Nabi ataupun dakwah yang Nabi bawa. Okey. Jadi cerita ni seperti mana yang disebut oleh As-Sakhawi, Ibn Jauzi dan juga Ibn Hibban, ianya termasuk daripada hadis yang maudhu'. Kemudian Nabi pernah memuji labah-labah berdasarkan peristiwa hijrah Nabi bersembunyi di Gua Thaur. Pintu gua itu telah dijadikan adanya sarang labah-labah oleh seekor labah-labah ni. Lalu Nabi pun memuji labah-labah tu. Okey. Jadi hadis-hadis tentang Nabi memuji labah-labah ni semuanya dipertikaikan oleh para ulama, bahkan termasuk dalam hadis yang mungkar. Tapi hadis Nabi larang bunuh labah-labah tanpa sebab, yang tu sahih. Dia ada beberapa haiwan kita tak boleh bunuh tanpa sebab. Kalau labah-labah tu tarantula yang dah kata apa, sengat kita sehingga kita pening apa, yang tu bolehlah bunuh sebab dia dah menyakiti. Kalau dia tak kacau, jauhkan saja dia. Jangan orang kata apa, jangan bunuh dia. Ni saya sebut jangan bunuh. Kalau buang sawang dalam rumah, sarang labah-labah tu tak apa. Buang sawang tak apa. Tapi jangan bunuh, jangan cari dia apa semua, kejar dia. Lepas pada tu bunuh dia dengan cara main-main apa semua, yang tu dilarang. Ada beberapa haiwan ataupun serangga yang Nabi larang. Antaranya lah semut hitam, Nabi larang untuk kita bunuh. Sebab antara semut merah dengan semut hitam ni dia tidak merosakkan. Kalau semut merah ni dia kadang-kadang merosakkan dan sampai menyakiti orang yang mendekati dia. Yang tu boleh kita membunuhnya bila mana dia mengancam sesuatu. Yang tu tak apa. Tapi kalau kita bunuh semut merah ni pun, setakat yang dia rosakkan makanan tu ialah diurung makanan kita pun letaklah apa-apa benda yang menyebabkan lari dia. Lepas tu tak perlu usaha ataupun usah cari pula dekat mana sarang dia apa semua, simbah petrol lagi dalam tu, itu tak perlu. Tapi kalau kita buat rumah, sebelum semut ada kita pasang pest control, tu tak apa. Tuan-tuan buat rumah, sebelum didiami rumah tu kita pun buatlah pest control. Tak nak pergi anak-anak, tak nak itu, tak nak ini, sebelum serangga tu datang. Yang tu tak apa, yang tu tak ada masalah. Tapi lepas serangga tu ada, hilangkan yang tempat dia, rosakkan lah. Jangan pergi cari sampailah kepada orang kata apa, kepada sarang-sarang dia yang dalam. Ni ada hobi, tapi tak, orang Malaysia jarang tengok lah hobi seperti ni.
Tapi ada orang-orang di barat ni, terutamanya orang-orang di US yang duduk kawasan gurun-gurun di US ni kan dia ada kawasan-kawasan gurun dia. Dia orang akan pergi tengah gurun di US tu dan pergi cari sarang semut, sebab dia orang nak dapatkan struktur sarang semut yang duduk bawah tanah tu. Jadi dia orang akan buat macam mana? Dia orang akan panaskan timah sampai cair. Lepas tu dia orang akan curah dalam lubang sarang semut tu, dan lepas pada tu biarlah timah tu mengeras, dan dia akan gali lubang, dia akan keluarkan balik timah yang sudah membentuk sarang semut itu. Dalam cerita lain, dalam efek yang lainnya ialah semut yang duk ada lah tu akan mati lah, kena timah yang panas. Okey. Kalau sarang yang dah kosong, cerita lain. Sebab dia akan keluarkan balik, dia akan cuci semua, lepas tu dia buat perhiasan dalam rumah ya. Okey, inilah bentuk struktur bilik-bilik, department yang semut buat. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, surah An-Naml, Allah Ta'ala merakamkan cerita bagaimana serangga yang nama semut ni, mereka mendapat tempat ataupun mendapat sampel contoh untuk kita belajar pada dia. Sebab tu kita baca Quran, Allah Ta'ala cerita tentang ketika mana Nabi Sulaiman nak lalu, dia dengar namlah. Kalau kita buka Quran kan, kita cari surah tersebut, kita akan tengok apa yang diucapkan. Surah An-Naml ayat yang ke-18. Ratu semut tu, sebab namlah tu maksudnya ialah semut betina. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun, sehinggalah Nabi Sulaiman sampai kepada satu lembah tu, bawah tanah tu penuh dengan semut, sarang semut. Maka berkatalah ratu semut tu, ya ayyuhan naml. Tuan-tuan tengok perkataan ni Allah Ta'ala jadikan ayat Quran apa yang semut tu kata pada komuniti dia. Maknanya semut ni ada nilai lah, ada nilai. Sebab tu ada larangan untuk bunuh. Dia katakan semut ni lah semut hitam, bukan semut putih. Jadi bukan semut merah. Okey. Jadi bila mana dia sebut tu ya ayyuhan naml, pemilihan perkataan. Wahai semua semut. Ya ayyuhan naml ni maksudnya semua semut, yang kecil ke, yang besar ke, yang muda ke, yang tua ke, yang kurang upaya ke, yang sehat apa semua masuk sekali. Apa kata ratu tu? Udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya dalam keadaan kamu tidak menyedarinya, dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Nabi Sulaiman dia dengar ayat yang ke-19. Apa respon Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahikan, Nabi Sulaiman pun ketawa sehingga nampak gigi. Dhahikan ni ialah ketawa sampai nampak gigi. Dia bukan senyumnya, ketawa. Apa respon Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman dia tak suruh tentera dia berhenti. Benda pertama Nabi Sulaiman buat ialah dia berdoa. Apa doa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Doa ni kita kena baca. Doa ni besar. Nabi Sulaiman terus doa, ya Allah, berikanlah kepadaku rasa syukur atas nikmat yang telah kamu beri padaku, dan juga ke atas ibu bapaku, ataupun khususnya ialah bapa dia, dan jadikan aku selalu nak buat amal saleh yang kamu redai. Masukkan aku dalam rahmatmu dan jadikan aku hamba yang saleh. Ini cara orang yang menyedari hakikat kelebihan tu Allah Ta'ala beri. Jadi dia telah berdoa. Kita ni bila mana dapat nikmat Tuhan beri kepada kita kemahiran bidang tentu, bila mana orang beri kita kepercayaan, kita urus bidang ni, kena doa dengan doa ni. Sebab Nabi Sulaiman dia tak suruh tentera berhenti, dia pun kata, kamu tahu tak apa cerita kita kena berhenti kita sedang lalu satu lembah yang ada semut dekat dalam ni. Aku dengar dia orang duk cakap, aku dengar dia orang duduk berkumpul nak masuk dalam sarang. Ini cerita nak kata kita lebih pada orang. Nak beritahu dekat orang, kamu semua ni tahu apa? Sepatah harang tak reti pasal semut. Dia tak akan pelekeh orang. Dia pergi pada syukur dulu.
Sebab tu syukur ni besar. Syukur ni lah benda besar. Sebab tu Nabi pernah berdoa lah, hadis riwayat Abu Daud, Allahumma ja'alni laka syakiran. Sebahagian riwayat sebut Allahumma ja'alni laka syakaran. Allahumma ja'alni laka syakiran, laka dhakiran, laka mukhbita, laka mitwa'an. 5-6 benda. Ilaika awahan munibah. Doa-doa supaya kita ni dipenuhi dengan rasa bersyukur, rasa nak berzikir, rasa nak taat, rasa nak berdoa pada dia. Ini doa-doa yang penting. Jadi poinnya ialah, balik kepada cerita labah-labah tu balik. Labah-labah itu tidak ada pujian khusus pada Nabi. Cuma Nabi larang kita membunuhnya. Itu saja. Nabi larang kita membunuhnya. Jadi kata analisis ini, dia quote sini daripada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Dia kata, bagiku, aku tidak mengasihinya dan aku juga tidak membenci labah-labah, kerana ia tidak sabit pada Nabi, tapi tidak membunuh labah-labah. Okey. Jadi kita berpada situ je, sebab memang kita nak habis situ je. Kita akan sambung pada kali yang akan datang untuk kisah-kisah yang lain. Jadi setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.